Assalamualaikum. Good morning YouTube. Alright guys, selamat petang. Setelah sekian lama aku tak buat video camping, hari ni aku dekat Dinopium Hill Campground, campsite dekat Raub Pahang. Sebenarnya aku memang dah lama tak camping geng. Last aku camping rasanya sebelum puasa bulan 2. So ni dah bulan 6. So dah 4 bulan jugalah kita orang tak camping. Dinopium Hill campsite ni review dia cantik setakat ni. So kita orang baru sampai lah. Sekarang dah pukul 6 lah. Alright, jom kita set up kemah dulu. Lepas tu aku sambung lah buat video. Alright geng, ni tapak kita orang. Kita orang ambil tapak B3. B3 ni kita orang ambil sebab dia redup kan. Dia memang betul-betul bawah pokok lah. Kalau tapak B4 dengan B5 ni tengah hari kemungkinan dia akan panas sikit. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat dah ada orang check in tu sana. Ada 3 ke 4 kemah dah orang check in lah. So hari ni rasanya penuh campsite minggu ni. Ini tapak yang kita orang ambil lah, tapak B3 lah. Sungai dia geng. Tengok sungai dia memang child friendly lah. Sungai dia cantik. Tu dah ada budak-budak dengan mandi lah yang dah check in tu. Sungai dia cantik kan, serius. Campsite dia pun redup je, tenang je. Dia punya tapak sampai sana pun ada. Tapi sini banyak nyamuk geng. Alright. Alright geng, jom kita set up kemah dulu. Sebab sekarang ni dah dekat pukul 6 dan maghrib dah. Alright geng, dinner kita malam ni aku beli daging yang dipotong nipis ni untuk kita buat steamboat oden lah. Lepas tu perencah pakai adabi, perencah oden adabi. Lepas tu aku ada Aussie beef lah yang aku dapat kat rumah lah. So dapur bini aku baru beli. So belah ni kita boleh masak bakar-bakar. Lepas tu belah ni boleh masak oden steamboat. So brand Panasonic okey lah brand ni. Bini aku buat ni. Balik balik yang apa tu? Jagung.
Aussie beef medium rare, geng. Jom kita try. Padu. Okey dah habis. Okey dah. Nanti balik. Ya. Padu kan. Aussie beef. Kita makan dulu, lagi kita sambung balik. Alright. Alright geng. Bubu dah siap. Jaring dah siap. Aku nak pergi letak dekat sungai kat bawah jap. Esok kita tengok apa hasil dia. Jom. Turun ke bawah. Terhuli kat macam. Nak letak situ je. Tahu. Betul. Kalau you tak tahu boleh turun ke tak ni. Payah lain dulu je lah. You Turun je. bagi tu. Ni. Ni macam mana nak naik nanti geng. Turun ke sungai macam gini ni. Alright. Bismillah. Nak letak kat tepi ni je. Ni kita pacak dulu. Pancang ni. Tu. Bismillah. Balingnya situ. Dekat lah. Situ. Cukup kali. Ada kayu kat situ. Sinilah. Boleh kot. Cari spot situ yang kat pokok. Itu tak kat pokok sikit. Sebab itu ada kayu. Pokok ni. Sini. Boleh kot. Alright.
Esok kita tengok apa hasil dia. Jom. Ayo dia naik. Allahu Akbar. Alright, jom. Kita tidur kan. Apa weh? Macam bunyi ikan dia macam pergi ke situ. Ya. Ikan? Bubuk-bubuk ni dong. Takkan dah makan kot. Kalau kan? Tak sangat. Atau itu. Alright geng, jom tidur. Selamat malam. Assalamualaikum geng. Good morning. Hari ni hari kedua aku dekat campsite ni. Cuaca pagi dia kat sini hari ni sejuk geng. Aku tidur semalam pun memang sejuk gila. Memang best lah tidur semalam. Bangun pun lambat. Alright, pagi ni jom aku nak tour campsite sikit lah. Bagi korang tengok lah macam mana campsite dia ni. Alright, campsite dia luas kan. Kalau korang masuk, korang akan masuk dari sana lah. Sana dia agak tinggi sikit. Sebab tu nama dia Dinopium Hill. Dia macam hill sikit, tinggi sikit. Korang turun, barulah sampai ke tapak campsite ni. Sini tengok, dia ada sediakan banyak life jacket untuk kita pakai masa mandi lah. So budak-budak kalau nak mandi boleh pakai life jacket, tak ada masalah. Ni macam dia orang punya store lah. Pelampung pun ada. Kalau nak mandi, pelampung pun ada. Inilah dia, Dinopium Hill Campground. Boleh follow dekat diorang punya TikTok, Instagram, Facebook. Ni toilet dia geng. Toilet dia ada 2 dekat sini. Ni toilet dia lah. Toilet dia pun okey geng, bersih je. Toilet dia, toilet baru lah. Walaupun separuh je, tapi toilet dia okey. Air pun laju. Toilet dia. Ini toilet untuk perempuan. Lelaki belah sana, perempuan belah sini. Campsite dia ni banyak pokok durian, tapi sekarang ni bulan 6, awal bulan 6, belum berbuah lagi lah, belum ada buah lagi lah. Singki ada 2, sini 1, lepas tu dekat aku punya tapak tu pun ada 1 singki. So singki dekat dengan tapak, senang untuk korang basuh-basuh tangan ke apa ke, lepas makan nak cuci ke, memang senang. Okay. Sana ada tapak. Sana tapak dia besar. Kalau aku tak silap ni tapak yang besar. So kalau korang ada family ramai, lepas tu tent besar,
boleh booking tapak yang besar tu. Lepas tu tapak ni pun besar juga. Tengok dia orang boleh muat dalam 2 kem. Dalam 2 kemah boleh masuk tapak ni. Besar. Ini pun tapak lagi, tapi ni tak ada orang check in lagi. Ini tapak B1. Ni tapak B1 dengan B2. Tapak B1 dengan B2 macam tapak aku sana, tanah. Dia tanah bukan batu. So kalau hujan aku rasa lecak sikit lah. Ni. Sana okey, sana batu. Lepas tu sana pun batu. B4, B5. Aku tapak B3. B1, B2, B3, B4 dengan B5. So aku ambil tapak yang boleh muat 1 kemah je. Tapi ini memang ngam-ngam lah dengan aku punya Kodi punya tent dengan Kodi punya flysheet. Memang ngam-ngam. Satu tapak kecil ni. Plug point setiap tapak ada. Ni sinki yang aku cakap tadi lah. So kalau tapak B4 dengan B5 ni dia ada letak jaring. Mungkin dia orang takut ada pokok durian kot. Tapi tapak dia memang batu lah. Kalau hujan pun okey ni. B4 dengan B5. So total tapak dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tapak total. So kereta korang boleh parking kat sini lah. Macam abang tu dia parking betul-betul sebelah tent dia. So parking kereta tak ada masalah. Kau nak bawa barang banyak memang dekat, boleh masuk dekat. Tak ada yang ada buah lagi lah durian ni. Itulah dia punya tapak dekat sini, dekat Dinopium Hill campsite ni. Aku hari ni aktiviti memang nak mancing je hari ni, first kali lagi aku nak turun tengok bubu jaring yang aku letak semalam tu, tengok ada ikan ke tak. Lepas breakfast baru kita pergi tengok. Alright, nanti apa-apa hal aku sambung. Jom geng, breakfast dulu sebelum kita pergi mancing. Kita kena sukia pula roti john. Bismillah. Jadi menu breakfast ni jadi kan. Roti john. Alright geng.
Aku nak turun tengok bubu jaring aku yang aku pasang semalam. Turun dia ni, hati-hati kan. Lecing tau, mudah tergolek bawah ni. Allah. Jom tengok. Ada ikan ke tak ada? Tak ada. Zero. Baling ke tengah sikit kot. Terus letak bawah pokok ni. Alright geng, sekarang dah pukul 2.30 petang. Tadi aku try mancing tapi tak dapat, belum ada rezeki lagi. Sekarang 2.30, aku baru nak lunch lah. Jom kita lunch dulu. Menu tengah hari ni udang galah yang aku mancing dekat Terengganu minggu lepas. Lepas tu dengan telur puyuh lah. Menu simple je petang ni geng. Malas nak masak yang payah-payah, so kita makan yang simple je. Alright, jom. Pas makan aku nak sambung mancing sikit lagi lah. Tengok kalau ada rezeki. Alright.
Gelang terus aku jijak. Allah. Tadi ni jatuh dah ni. Dia. Tengok pusing belakang. Apa tu? Tengok belakang. Dia kalau dia pada flyover tu dia nombor 1. Aku dah U-turn. Ada nombor 1 tadi. Betul lah. Sekejap ni. Sambung mancing lagi. Hari ni dah pukul 6.30. Aku nak try casting kat sini. Tengok ada ke tak. Tadi dah try dah spot ni tapi tengah hari. Sekarang ni kita try petang sikit. Silang. Allah. Good morning guys. Alright. Hari ketiga aku dekat campsite ni. Hari ni hari Ahad. So hari ni aktiviti dia tak ada apa kot. Nak mancing sekejap, lepas tu kita orang kemas-kemas lah. So sekarang pukul 8.30 pagi. Kita orang nak breakfast sekejap. Menu breakfast hari ni
ayam goreng, sausage. Lepas tu ada telur steak. Itu je lah. Menu simple je pagi ni. Lepas tu kita pergi mancing kejap. And then kemas-kemas, lepas tu kita balik lah. Suasana pagi dia dekat campsite ni memang sejuk lah kan. Suasana pagi dia. Sekarang ni pukul 8.30. Dekat sini tak boleh mandi kan, sebab sana memang dalam. Sana dalam oh, kalau korang nampak tu yang hitam-hitam tu, lebih paras kepala, memang lebih. So memang diorang tak boleh mandi lah belah ni. Belah sana boleh mandi. Alright, jom kita breakfast dulu. Lepas tu kita pergi mancing jap. Tengoklah ada hasil ke tak ada hasil lagi ni. Dah 2 hari try mancing sebenarnya ni. Alright, jom. Alright geng, jom kita pergi check bubu jaring. Ada ke tak ni? Tak tahu. Tak ada. Langsung tak ada. Tak ada. Kita try casting. Tengok. hujan kan. Tapi kan sekejap dia kenyang. Sekejap dia dah. Dia lepas apa? Aku makan makan ni lapar balik. Dia makan balik. Inilah pak paling malas sekali mengemas. Dia jatuh ni weh. Botol tepi ni. Pelan-pelan.
Alright geng, dah tiba masa kita orang check out. Sekarang dah pukul 1.30, dah dekat pukul 2 dah. Barang-barang pun semua dah kemas, dah siap masuk kereta dah pun. Dah nak gerak dah. Alright geng, so far campsite ni bagi aku okey. Aku suka campsite ni. Sebab apa? Pertama, campsite dia redup. Lepas tu sungai dia okey. Kalau korang ada anak kecil boleh mandi. Kalau korang kaki pancing pun boleh mancing sungai dia. Tapi aku kumpau. Aku kumpau, tapi kalau ada rezeki orang lain nak mancing, mungkin ada rezeki lah. So far bagi aku campsite ini semua okey. Toilet dia okey, tapak dia okey. Tempat dia bersih. Kalau korang tanya aku berapa star aku nak bagi, daripada 5 tu aku rasa aku bagi 4.5 lah. 4.5 daripada 5 bintang lah. Sebab apa? Point 5 lagi tu, kalau dia dah siap minimat dia tu, ada kedai runcit, memang aku akan bagi dia 5 star lah. Semalam aku pun ada sembang dengan owner semalam. Dia pun memang ada plan nak buat minimat tu dengan surau sekali lah. Kalau kau nampak dekat belakang aku ni, memang dia orang tengah buat surau lah. Alright geng, aku rasa tak ada apa kot. Jumpa di next video lah. Yang mana dah subscribe tu aku ucapkan terima kasih. Yang mana belum subscribe tu boleh tekan butang subscribe lah. Alright geng, jumpa di next video. Alright, Assalamualaikum.